Makan berhidang lauk pauk autentik Melayu di restoran yang terletak di Sungai Arab, Pulau Pinang. Kita kena sajian oleh cawan kuih. Tempat pun cantik dan selesa, sesuai untuk gathering. Okeylah, jom tengok apa yang kami try. Asam pedas ni adalah menu signature mereka. Sebelum ni mereka ada dah, tapi kali ni mereka gunakan kepala ikan jenaha. Peminat makanan pedas, please try, okay? Daging salai masak lemak ni best seller dekat sini. Daging lembut, kuah pekat elok dan tak berapa pedas sangat. Peminat daging, please try daging masak hitam ni. Daging dia lembut. Tak makan daging, boleh try ayam masak hitam. Yang ni menu baru mereka. Set ulaman berada kat sini, RM6 je. Mereka kini ada menu baru untuk tea time yang bermula dari 7 malam. Antara menu yang boleh you guys order macam nasi lemak ayam goreng ni. Ayam crispy, nasi wangi, sambal pun sedap. Tak nak makan berat, boleh order set sate. Set sate ni ada sate daging dan juga sate ayam. Selain kek, dekat sini pun ada bread butter pudding. You guys should give a try, okay? Untuk minuman, kami try 3 minuman baru kat sini. Peminat kopi, please try buttercream latte ni. Rasa dia lemak manis tapi tak terlalu manis dan memang sedap. Nak minum yang refreshing, boleh try leci luangan asam boy dan juga virgin mojito. Okay guys, jangan lupa ajak kawan-kawan dan keluarga ke The Sajian oleh Cawan Kuih.